Bunda Rozita Ibrahim tengok orang gaji bersihkan kawasan luar rumah. Bunda tanya, susah tak jaga rumah ni? Jalan. Nampak tak? Kerja-kerja pembersihan ni. Boleh je pijak lantai ni. Dia heavy duty. Susah tak jaga rumah Hamid sebenarnya? Senang, susah. Tapi senang. Rumahnya nyaman. Gitu. Udaranya segar. Tapi yang penting kan, dia ni adalah PA saya juga. Dia ni sangat pandai. Senang. Kenapa yang khas jaga baju saya? Bukan senang, nak jaga kebersihan rumah ni. Dia tak boleh gaji 1,500, tak boleh. Sebab rumah ni sangat susah jaga. Nak bayar gaji 1,500 memang tak boleh. Ni, rumah ni hanya orang Filipin terlatih je boleh kerja kat sini. Kalau tak, memang tak akan dapat bersih efeknya. Tapi Indonesia ni saya latih dia sebab senang nak communication. Dan of course saya tak sayang pun nak bagi gaji yang sewajarnya.